Semua orang pernah belajar tentang VAK. Kan, VAK. Visual, auditory dan juga kinestetik. Okey. Visual ni paparan lah, paparan ataupun gambaran ataupun apa yang kita nak tunjukkan dekat situ tuan-tuan dan puan-puan. Ya, auditory pula bunyi. Kan, bunyi. Kinestetik pula ni adalah pergerakan, sama ada kita nak buat demo ataupun kita nak buat sekali dengan kita punya audience. Itu pun tak jadi masalah. Lagi baik sebenarnya kan? Lagi baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang auditory. Auditory ni, okey, auditory ni ada satu benda yang kita kena faham, bagaimana penceramah itu dia menjadi seorang yang hebat. Dalam berceramah tu kadang-kadang kan, tak perlu pasang music, tak perlu pasang sound background, tak perlu pasang instrumen whatever lah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi penceramah yang hebat, hanya dengan satu word sahaja tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh mengalungkan, dia boleh menyampaikan, menzahirkan melalui pelbagai jenis suara. Sebelum ni kita belajar tentang suara, tentang paling simple tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak perlulah belajar tentang cakap apa, nak high note ke kan, ataupun tuan cik puan nak high pitch ke, tuan cik puan nak suara perut ke, suara kepala ke kan, dalam hidung ke apa. Yang pertama kita belajar tentang suara tinggi. Suara tinggi. Yang kedua suara mendatar. Dan yang keempat adalah kita menurunkan suara kita, ataupun kita sebut tentang intonasi. Intonasi suara. Baik. Penceramah yang hebat, dia dah mahir dah tentang intonasi. Dia dah mahir dah bila dia nak angkat dia punya suara. Dia dah mahir dah bagaimana dia nak turunkan dia punya suara. Dan dia juga telah mahir bagaimana nak mendatarkan suara tersebut. Part mana dia nak angkat dia punya suara, nak tekan dia punya suara, itu semua penceramah dah tahu. Penceramah yang hebat adalah hanya dengan satu word sahaja tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh lantunkan dengan berbeza suara. Contoh kita ambil dengan perkataan selamat pagi. Okey? Bila saya sebut selamat pagi ni, tuan-tuan dan puan-puan mesti terbayang tentang pagi. Kan? Ada yang cakap pagi tuan-tuan dan puan-puan, pagi. Kan? Pagi itu satu suara. Ataupun selamat pagi. Dua. Ataupun selamat pagi. Tiga. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Ataupun yang kelima, kita tambah lagi kan. Selamat pagi. Kan? Maksudnya dekat sini adalah penceramah yang hebat, dia pandai bermain dengan suara. And then penceramah yang hebat boleh bermain dengan suara ni, tak hairanlah kalau dia sering dijemput untuk pergi mengisi program motivasi dalam radio ke kan. Selalunya yang suka bermain dengan suara juga adalah MC sebenarnya. Sebab tu kita lihat program public speaking, ya, program motivasi ataupun program MC, pengacaraan, kadang-kadang hampir sama pengisiannya. Tapi satu je sebenarnya yang dia nak explain, iaitu bagaimana kita melantunkan perbezaan suara di sini hanya melalui satu word sahaja, supaya ramai audiens tu tertarik, menarik dan terngiang-ngiang. Kan, suara selamat pagi. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi. Nampak tak? Itulah latihan yang perlu dibuat oleh kita sebagai penceramah untuk bermain dengan suara.